Tengok cooker hood ni, tengok lagi ni. Nampak sama kan? Tapi mereka tak sama. Yang ni model Ocean, ni model Night. Hari ni Amir kan kongsikan 3 perbezaan 2 slanted hood ni. So korang boleh pilih mana-mana yang sesuai. Jom! Pertama sekali, model Ocean ni dilengkapi dengan suction power sebanyak 1,800. Power penyedutan ni lebih kuat daripada model Night yang ada hanya 1,400. So kalau korang suka goreng-goreng tiap-tiap hari, pastikan pilih model Ocean dari Livinox. Kedua, model Ocean ni ada 2 motor dengan control panel yang asing. Ni sesuai kalau korang suka steam ke buat sup ke lain-lain lah. Boleh buka power yang kecil kat satu side dan buka power besar kat side lain. Ni jimat elektrik dan kurangkan bunyi bising tahu. Recirculating. Kalau korang tinggal di apartment ataupun kondo, boleh consider model Night yang ada recirculating option. So korang tahu tak macam mana nak pilih cooker hood sekarang? Kalau tak, lawati kedaiku kat Semenyih atau Bangi untuk penerangan lanjut. Jumpa kat kedai ya.